Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dia tidak ada kaitan dengan berapa bilangan rakaat ataupun berapa banyak nak kena baca daripada Al-Quran. Yang penting masa qiyam, masa berdiri tu. Berapa lama nak kena berdiri. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Quran. Yang paling minimum 2 rakaat pun dah dikira qiyamul lail. Adakah 2 rakaat tu dikira lebih baik daripada 1000 bulan? Ya. Kalau 2 rakaat tu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka 2 rakaat tu pun dikira lebih baik daripada 1000 bulan. Cumanya qiyamul lail yang paling afdal sekali adalah qiyamul lail Nabi Dawud alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, afdalu qiyamil laili qiyamu Dawud alaihissalam. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi SAW bersabda, qiyamul lail yang paling terbaik adalah qiyamul lail Nabi Daud. Dia tidur separuh malam, kemudian qiyamul lail 1/3 daripada malam, kemudian tidur lagi 1/6 daripada waktu malam. Dan cara ni sama juga dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan dia punya qiyamul lail mengikut cara Nabi Dawud alaihissalam. Jadi kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik supaya kita bangun dalam 10 malam terakhir ini, dan supaya Allah Subhanahu wa taala terima kita dan golongkan kita daripada golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum.